Assalamualaikum. Aku nak bawa korang satu untuk berfikir lah. Berfikir tentang macam mana kita nak bersaing dengan apa ni, kalau kita nak bawa industri, kita nak bersaing dengan China contohnya. Setakat ni aku rasa macam susah juga kita nak bersaing dengan China sebab tenaga buruh dia rendah. Lepas tu penduduknya ramai gitu. Contoh kan, nak buat benda macam ni, RM1 cerita dia pada diorang. Aku nak ceritakan kau tentang benda ni. Aku tahu korang mesti ramai yang beli benda ni kan. Apa ni? Apa ni? Wireless microphone kan dia. Ramai yang beli. Aku dapat pada harga 30 lebih ke 40 lebih. Itulah tak termasuk kurier lah. Termasuk kurier sebenarnya dalam RM46 dia. Kau nampak tak? Aku tahu mungkin kau dapat lebih murah daripada itu lah cerita dia. Cuba kau bayangkan kos nak buat benda ni. Kan? Kos nak buat benda ni, plastik dia berapa harga? Kotak casing dia berapa harga? Kos dye, nak dye cetak ni, nak dye untuk press dan sebagainya, satu hal. Kos magnet lagi satu hal. Kos elektronik satu hal. Lagi kos apa? Kos komponen. Apa ni, ya tak kisahlah bagaimana part of elektronik dan sebagainya. Semua tu berapa? Kos buruh berapa? Jadi aku membayangkan untung bersih sebiji benda wireless microphone ni mungkin bawah RM10. Mungkin bawah lagi lah cerita dia, bagi kilang cerita dia. Sebab apa? Cerita dia, kau bayangkan nak buat ni, tapi dia boleh buat banyak cerita dia. Jadi sampai kos, sedangkan sepatutnya ini harga, aku fikir logik lah. Harga ini sepatutnya pada akulah dia sekurang-kurangnya 100-150 lah antara dia harga dia. Kalau dulu dalam 300 lebih lah gitu. Tapi sekarang harga dalam bawah RM50. Kau bayangkan. Macam mana kita nak bersaing? Macam mana benda tu nak dibuat dekat Amerika cerita dia? Takkan boleh ni. Contohnya kasut. Sepasang kasut tu. Katalah kasut tu dijual pada harga $100. Kan? Berapakah kos manufacturing dia? Berapakah kos segala-galanya? Margin mesti ada juga cerita dia. Jadi pengeluar ada margin, penghilang ada margin sebagainya. So macam mana? Kau agak boleh bersaing ke cerita dia? Tak boleh. Memang tak boleh. Memang tidak ada, dari segi manufacturing macam ni susah lah kalau kita nak bersaing dengan China. Tapi kita boleh bersaing dengan cara mengeluarkan makanan. Sebab barang makanan ni orang tahulah itulah harga dia. Kau tak boleh nak turun rendah lagi cerita dia. Kau nak turun rendah lagi kerja dah apa cerita dia? Betul tak? Contoh lah cerita lagi. Macam tadi lah aku cakap tadi. Kan? Brand yang paling terkenal sekarang ni seluruh dunia. Ulanzi. Itu dia. Sedangkan masa aku beli dulu, berapalah, tak terkenal pun Ulanzi ni. Contohnya macam berdatang ni. Ya, apa ni, nak letak kamera dekat tengkuk cerita dia kan. Pun satu hal juga. Aku beli macam-macam lah daripada Shopee, daripada TikTok sebagainya. Tapi aku nampak bahawa benda-benda ni cerita dia, berapa kos dia? Kau bayangkan tablet macam ni cerita dia. Blackview. Aku ada tablet Blackview ni. Ni aku bagi kat anak aku. Berapa kos ni kat China? Sedangkan dijual kat Malaysia bawah, kata harga murah RM300, RM400 je cerita dia. Sebab pun contohnya macam iPad ni cerita dia. Kan? Berapa harga je pula?
kan. Kalau dibuat kilang, how do nak bersaing? Macam mana nak bersaing? Ha? Dengan kos yang murah. Aku membayangkanlah kita tadi. Kau bayangin tengok ada orang boleh jual Chromebook. Chromebook harga bawah RM1,000. Setelah tolak kos elektronik dan sebagainya, berapakah margin dia? Kos manufacturing, kos kilang, kos die, mold sebagainya, kos apa LCD dan sebagainya, berapa? Margin RM10, RM50. Itu belum lagi untuk mini PC dan sebagainya. Itu dia, murah-murah. Aku tak tahu sama ada kita boleh bersaing tak bersaing. Kalau kita boleh keluar kata, tapi macam kita kontrol harga apa ni? Harga macam makanan kita kontrol. Contoh aku nak cerita dengan kau. Ini bateri. Aku mak kau. Bateri macam ini ni. Dah ada dah clone yang murah dekat Mr. DIY dan sebagainya. Jadi macam mana? Adakah kita nak bersaing, menurunkan harga, membunuh diri, atau mengekalkan status quo dengan harga dia? Tak nampak lah cerita dia. Aku macam cakap tadi lah. Aku tetap mengatakan tak logik betul. Apa ni, wireless microphone ni berharga RM40 lebih cerita dia. So tak logik betul. Dari segi elektronik, dari segi komponen dan sebagainya tak logik. Pada aku harga 100 tu normal lah, cerita dia. Logik lah sikit. Margin dan sebagainya. Tapi kalau kau nak buat dia bawah RM30, RM40 memang macam mengarut lah cerita dia. Contoh iPhone. iPhone ni dia, kan? Berapa harga? Ya, dekat Foxconn dan sebagainya. Kat China. Kan pelik kan? Kau tak fikir? Bangku apa lagi? Macam hari tu anak aku beli dekat Shopee. Kipas angin. Aku siap gelak kat dia tu. Dia beli tu RM20. Tapi aku tengok, ya Allah, RM20 tu lebih kurang macam apa ni, Panasonic macam tu saja. Apa ni, kipas berdiri. Dia aku tak tahulah. Sebenarnya market kita ni bila kita terbuka sangat dengan harga Shopee, harga TikTok, harga Lazada, harga segala-gala mak nenek ni kan. Aku dah jadi macam, kalau lah aku buka kilang sebagainya kan. Aku kata, gila betul market sekarang ni. Mampu macam mana aku nak survive macam cerita dia. Berapa margin aku patut ambil? Kan? Tak tahulah. Korang, apa pandangan korang lah cerita dia. Jangan cakap aku tak tahulah cerita dia. Contohnya aircon rumah cerita dia. Kan? Masih ada jual lagi dalam 600 lebih cerita dia. Aku rasa kalau dia buat gila lah, ada orang buat gila, aircon sebiji harga dalam RM200 atau RM199, mampu ramai orang beli aircon cerita dia. Pusat orang servis aircon daripada dulu letak satu aircon RM80, mungkin kena letak satu aircon RM20 je servis. Katalah ada satu manufacturer buat gila, jual ada, dia pakat dengan dia punya TikTok punya geng-geng dia tu, dia jual aircon rumah pada harga RM199. Kau bayangkan. Setiap bunyi. Tapi bil elektrik masih kekal macam harga biasa lah. Kau bayangkan. Sekarang ni pun dah ada yang gila jual pada harga RM699. Aircon rumah. Kan? Tak kisahlah apa brand dia. Ini brand Cak Ayam. Tak ada brand. Tapi brand kira macam zero, no brand. Tapi dia pakai open source lah cerita barang-barang dia. Aku membayangkan kalau benda tu macam tu wujud, mampu gitu dia. Macam ni lah cerita dia. Aku dah pakai spek ni lama cerita dia. Kan, aku pun, dia wife aku belikan di Tori, aku pun tak pakai lah, aku tak kisahlah spek ni kan. Aku pakai kan, spek macam ni cerita dia. Tapi kau tahu tak apa brand ni cerita dia? Brand ni Hummer bang. Kalau aku tengok kat kedai, harga dalam 400 lebih, 500 lebih cerita dia. Ya.
Tu tak tahu, aku tak tahu. Tapi macam itulah mahal lah. Tapi kalau katalah diklon oleh China, dia buat kualiti yang sama lah, sebiji China. Mungkin aku rasa ini pun mungkin, Hummer ni pun mungkin dibuat di China sebagainya je tu. Saya sila harga RM10 eh. Kalau kos, kalau harga kilang RM10 je tu dia. Berapa harga margin token kilang itu dia? RM2, RM1. Market mungkin dia jual 400, 300 itu dia. Macam aku ada spec Ray-Ban dan sebagainya. Kadang-kadang terfikir juga, gila ke apa? Dunia ni semenjak yang dunia terbuka ni jualan jadi macam gila sikit harga. Itu dia. Aku pun tak tahulah. Apa pandangan korang? Bagi komen sikit. Okey. Assalamualaikum.